Okay, hai guys, hari ni kita di Fancy Syekh 9 Shalam. Kita ada sebuah Toyota Camry Okay, so owner datang dekat sini adalah dia upgrade dia punya tinted di bahagian depan. Okay, so dia ambil 80 kegelapan. Okay, Chameleon Blue. Okay, so ramai juga yang tanya, bang, Chameleon Blue ataupun Red ataupun apa ni, berapa dia punya UV? UV dia 99, IRR dia sehingga 99% lah. Okay, so dia tengok daripada cermin tu sendiri. Sebab apa? Cermin tu pun sebenarnya dia ada IRR lah. Bila kita ukur, ada yang 95 hingga ke 99% lah. Okay, so kita tengok tepi dia memang dia ambil gelap. Jadi kita dah tengok di bahagian dalam 80 kegelapan tadi depan tu, clear tak clear, HD tak HD. Okay, so masuk kat sini kita nampak sangat-sangat HD, and then kereta ni takkan bahang lah. Sebab apa? UV dan juga IRR dia tinggi. Alright, so warranty pun kita bagi sehingga 5 tahun warranty. Okay, so korang yang tak tahu nak pasang tinta dekat mana yang cantik macam ni, ataupun nak gelap ataupun nak terang ke atau semua, boleh, tak ada masalah. Okay, nak warna hitam ke, warna biru ke, warna merah pun tak ada masalah. Okay, tapi kalau jangan lupa follow, like, share untuk konten seterusnya. Okay, ngam, see you, ciao, see you back.